Assalamualaikum and hello guys. So welcome back to my YouTube channel Fatih Squad Malaysia. Yay! So ini Fatih nak main game Fruit Tower. So korang pun dah tahu Fatih dah berbulan, dah berminggu, dah berhari Fatih tak buat YouTube. Sebab kenapa? Sebab malas. So make sure you all jangan lupa untuk like, share and subscribe biar tak ketinggalan video-video menarik daripada Fatih Squad Malaysia. Yay! So jom kita mula. Game ni ada tahap 1 hingga 350. Fatih akan selesaikan mana sahaja yang Fatih mampu. Okay, so jom mula. Kasi vlog dulu. Okay, so ni ada koktail buah. Siapa yang pernah beli koktail buah, dia tahulah rasanya manis-manis. Macam tu lah. Game menara buah ni bagus untuk budak-budak lah sebab dia banyak buah, sebab budak kan suka buah. Game ni walaupun dia menara buah, dia lebih tertarik dengan buah strawberry lah. Buah strawberry. So buah strawberry ni juga dikenali sebagai buah yang ada kadang-kadang masam, ada kadang-kadang manis macam tu lah ya. Tapi Kak Fatih rasa macam Fatih tersalah lah juga. Rasanya bukan kot strawberry. Adalah juga strawberry, tapi Fatih agak macam anggur pun ada, masberry pun ada. Macam tu lah. So untuk pengetahuan korang, Fatih World Amazing and Fantasy dah open pendaftaran baru. So korang jangan lupa untuk follow Instagram Fatih World Amazing and Fantasy. Link ada dekat description video ini. Tak sangka punya Fatih dah sampai stage 30. So korang jangan lupa tak untuk follow semua social media Fatih biar korang tahu update yang ada dekat social media Fatih tau. Sebab kalau korang ketinggalan, korang tak dapat apa pun. Akaun yang selalu Fatih guna yang lama untuk Fatih World Amazing and Fantasy tu sebenarnya dah tak ada dah. Korang dah boleh search akaun baru Fatih World Amazing and Fantasy yang baru tu Lepas tu korang boleh masuk group Fatih World Amazing and Fantasy dan Fatih Squad Malaysia tau dekat Instagram tau. Dan korang juga jangan lupa untuk layari akaun Facebook Fatih Squad Malaysia juga tau. Sebab dekat situ Fatih akan update perkembangan Fatih World Amazing and Fantasy dan juga Fatih World Fatih Squad Malaysia. Kenapa Fatih nak ada team? Sebab kat situ boleh kita chat sama-sama, boleh kita share benda-benda yang bermanfaat. Tak semesti kita share benda-benda game je, tak game only. No game only. Tak semesti game je, kita boleh share macam-macam dekat dalam grup. So korang bolehlah masuklah team Fatih Amazing Fantasy dan Fatih Squad Malaysia. Message. And then Fatih nak share dekat korang YouTube baru kita. Nama dia tu Fatih tak ingat lah, Fatih lupa sebab dah lama tak buka YouTube. Sebab Fatih ni asyik main TikTok je sejak Fatih ada TikTok ni. So apa nama TikTok korang tengoklah dekat description tu sendiri. Janganlah tanya je. Masa je lah Fatih nak jawab-jawab, Fatih pun ada kerja. So kebanyakan game ni macam ada stage kan. By the way, Fatih dah lama gila tak main. Korang nak tengok tak buah apple yang really inilah buahnya. So memang dah kenalah dengan dia punya tema tu. Macam itulah dia. So dekat sini banyak stage. Fatih pun tak tahu nak sampai habis ke tidak. Fatih bantai je lah mana yang Fatih nak. Fatih nak lah ikut suka hati aku lah.
Okay, so dekat sini dia banyak tangga sebab dia bertingkat-tingkat. So Fatih ni kurang suka kalau nak pergi belok kanan, belok kiri, belok situ. Tapi ni dah nama pun tower. Tower memang lah banyak tingkat, banyak situ, banyak sini kan. Fatih rasa Fatih nak sampai stage 90 saja cukup. Sebab lagi cepat. Tak payah Fatih nak edit lama-lama kan. Baru 5 minit ni sekarang ni Fatih rekod ni. Sebab Fatih ni memang jenis orang yang kalau rekod tak suka lama-lama. Sebab bagi Fatih penat lah nak ngedit-ngedit lama-lama. Buang masa je. Fatih pun ada kerja lah. So yang ni cepat. Boleh melompat-lompat. So kalau korang nak game Bindalan ni Fatih boleh share dekat description. Okay. So sekarang ni dah sampai 90, 91. Okay, so video dah sampai sini. So make sure you all jangan lupa untuk like, share and subscribe biar tak ketinggalan video-video lain ya. Okay, so bye.